Tak tahulah nak sedih ke gembira, tapi cabaran 50 countries before 40 dah pun berakhir dan kita berjaya tamatkan cabaran ni di negara ke-50 iaitu Albania. Good morning from Albania. Dan ni adalah pencapaian setelah hampir 15 tahun travel dari umur 25. Kenapa wujudnya Live the Nest ni? Sebenarnya sebab korang. Ya, korang yang tengah tengok ni. Sebab kita orang nak encourage penonton setia Live the Nest untuk keluar travel, especially yang muda-muda. Kalau ada peluang travel waktu muda, jangan bertangguh sebab sementara masih ada tenaga, sementara kaki masih larat jalan sampai 20,000 steps dan sementara komitmen belum terlalu berat. Sebab satu hari nanti bila kita dah tua, mungkin duit time tu dah ada tapi tenaga kita dah tak sama. Sekarang kita dekat City Tirana, on the way nak ke Alamak, ada anjing. Dulu kita orang ingat travel ni sekadar bercuti, ambil gambar, tengok tempat cantik. Tapi bila dah mula travel dari muda, baru kita sedar rupanya bila travel ni banyak benda yang kita belajar pasal hidup. Travel akan buat kita keluar daripada comfort zone, belajar untuk survive dekat tempat orang, belajar communicate walaupun cakap macam ayam itik, belajar handle stress masa flight delay, sesat atau duit ngam-ngam je masa hujung trip. Ada 5 ke 6 negara lagi sebelum kita balik. Kita slow-slow je lah. Dan benda yang paling penting, travel ni sebenarnya dapat ubah cara kita berfikir sebab bila kita tengok dunia luar, baru kita sedar yang hidup ni sebenarnya luas. Ada orang hidup simple tapi bahagia. Ada tempat yang tak mewah pun tapi tenang. So, tak perlu tunggu dah berusia atau kaya baru nak travel sebab pengalaman waktu muda tu nanti akan jadi memori paling mahal bila kita dah tua nanti. Selamat menonton. This is the final boarding call for passengers. So, kita dah nak check out rumah dekat Kotor ni 4 hari 3 malam. Duit, dia cakap tinggal dekat atas ni je. So, aku letak dalam ashtray macam ni, 182 euro. So, now kita nak pergi ke bus station. Kalau supermarket buka, kita akan singgah supermarket jap untuk beli apa-apalah. So, jom. So, bas kita pagi ni pukul 10.40 pagi. Sekarang pukul 9.30. Kita keluar Rafi dalam sejam awal. Nak ke tempat bas 800 meter dalam 10 minit macam tu lah. Sebab jalan ni pun bukannya berbukit sangat pun, flat je. Tapi kita nak keluar awal ni sebab kalau supermarket buka, nak singgah supermarket kejap. Dan kita nak sampai awal lah dekat tempat bas at least setengah jam awal. Pukul 10.10. Dan kita tak nak terkejar-kejar sangat jalan ke tempat bas. Kita nak jalan relax-relax. Pagi ni cuaca baik, cerah, tak hujan. Tapi nampak langit macam cloudy sikit. So, jom. I will miss this view. Goodbye, Kotor. Rasa macam sekejap je dah 4 hari. Jauh lagi perjalanan kita ni. Lambat lagi nak balik ni. Ada berapa negara lagi? Ada 5 ke 6 negara lagi sebelum kita balik. So, kita slow-slow je lah. Aku rasakan dekat area Balkan ni, for those Malaysians yang kita sangat comfortable with QRP and everything, kat sini kita akan rasa macam alamak, hiccup lah sikit sebab benda tak convenient sangat. Tapi negara yang berbeza kan. So, be grateful to be a Malaysian sebab negara kita banyak improvement lah dari segala segi. Cuma in terms of view, tak dapat lah kat Malaysia view yang macam ni. Okay, 9.55 kita baru lepas settle bayar. Tadi kita masuk supermarket je, beli air kat budak 2 orang ni. Lepas tu beli mini croissant yang ada yang ada coklat kat dalam dia yang sedap tu. Lepas tu beli biskut favorite Ime. Lepas tu kita beli 2 coklat. Aku tanya vanilla nak coklat ke tak? Vanilla cakap tak nak. Tak nak tak apalah, aku dengan Ime je lah makan. Dah tanya dia tak nak Dia memang tak suka coklat dengan kek. So, kita settle beli air semua. Untuk perjalanan 6 jam naik bas nanti, kita akan gerak pukul 10.40 sampai sana pukul 4.40. Mungkin lambat sebab nak kena lalu immigration. Aku tak prepare any barang-barang basah macam nak beli sardin, tapi macam malas lah sebab next negara yang kita nak pergi ni dia banyak halal food. So memang tak nak masak. So now lagi 270 meter je untuk sampai ke bus station. Jom. Okay, so kita dah sampai dekat bus station. So, bila sampai dekat bus station dekat Balkan, kat mana-mana negara sekalipun, kena pergi dekat jumpa orang kat kaunter dulu untuk bayar tax. So, tax kat sini 2.2 euro. Sebab kalau dekat Bosnia kan dia pakai duit dia sendiri kan. Kat sini 2.2 euro, dah nak $5 Aku pun tanya, budak kena bayar sekali ke? Lepas tu dia pun macam, muka dia macam kerek-kerek sikit. First time dia pun lelaki yang kerek. Dia tanya, berapa orang? Dekat tiket berapa orang? Cakap 4 orang, 2 dewasa, 2 budak. Lepas tu dia macam, tak apalah, dia charge 2 orang je. Walaupun muka dia garang, tapi sebab
sebab dia bagi 2 je, aku rasa tak menyesal tanya. So aku bayarlah tax untuk 2 je. Tax dia 2.2 euro. So 2 tadi kita bayar 4.4 euro lah. So budak tak payah. Untuk platform, kalau dekat bosnya dia terus beritahu kita platform berapa kan lepas kita bayar tax tu kan. Tapi kat sini tak. So aku patah balik tanya, aku tanya may I know which platform is it? Lepas tu dia kata mungkin 7 ataupun 8. So dia tunggu dekat luar. Dia cakap tu garang gila. So aku macam okay tak apalah. So aku nampak lah tulis kat situ platform memang tak diberitahu. Kita memang kena tunggu kat luar ataupun tanya orang yang dekat luar. Maksudnya dekat luar ni aku tak nampak pun staff. So kita tunggulah bas sampai, nanti baru kita tahulah platform kita dekat mana. Station bus dia lebih open, cuma nak masuk ke tempat platform bus tu masih lagi ada gantri dan kena scan sebab dia ada QR kat bawah ni. Okay, dan dekat sini juga banyak orang yang walk in tadi, dia orang beli tiket daripada Kotor nak ke Dubrovnik, Croatia. So daripada sini nak ke Croatia tu 2 jam setengah, tapi tiket dia 34 euro. So sebab tu lah aku tak pergi situ, sebab aku rasa macam tu expensive untuk perjalanan yang 2 jam setengah. 34 euro tu mungkin aku boleh beli tiket flight ke tempat lain. So trip kali ni memang tak masukkan mana-mana destination yang kita akan tidur dekat Croatia. Tapi kalau plan nak naik ke bahagian atas, maksudnya Kotor nak pergi Croatia, nak naik ke Slovenia, boleh naik dekat tempat yang sama lah, dekat Kotor main bus station ni juga. Orang yang jaga gantri nak masuk ke bahagian platform ni lebih mesra daripada orang yang dekat kaunter tadi. Aku tunjuk dia apa yang kita nak scan tu, dia tak scan pun sebab masuk ikut benda yang tak payah scan kan. Lepas tu bas kita dah sampai, tapi bas ni tak sama macam yang dalam aku beli tau. Yang aku beli dalam tu Croatia bus, tapi yang sampai ni Jadran Express. Tapi dia kata memang bas ni yang untuk ke Tirana pukul 10.40. So dia suruh masuk dulu kat dalam. Nanti yang beli online tiket, tunjuk je QR tu dekat driver. Lepas tu dekat Balkan ni, dalam confined space dalam bas pun diorang boleh hisap rokok, dan yang hisap rokok tu bukan penumpang tetapi driver bas. So kalau bas sampai, tengok driver tu hisap rokok ke tak. Kalau dia hisap rokok, pilih seat yang belakang sekali supaya kita tak bawa asap rokok. Sebab masa kita daripada Mostar nak ke Kotor 6 jam tu kan, tiba-tiba bawa asap rokok dalam bas. Aku macam dah imu dah ni, bawa asap rokok dalam confined space, sakit dah hidung aku ni. Aku ingat macam ada orang hisap rokok kat belakang sebab kita orang duduk depan masa tu. Aku intai-intai belakang, tak nampak pula orang hisap rokok kan. Rupanya yang hisap rokok tu adalah driver dia. So harga tiket daripada tempat ni, Kotor ke Tirana, dewasa 32 euro, budak 16 euro. So total 4 orang 104 euro. So kita dah masuk dalam bas. Bas dia akan macam bas lompat-lompat tau. Dia akan berhenti dekat 3 ke 4 tempat. No wonder lah dia 6 jam. Aku rasa kau tak lompat mungkin 4 jam je macam tu. So as usual, nak naik bas kena bayar. Luggage nak simpan. So please plan properly. Kau nak bawa luggage datang sini, sama ada plan luggage ataupun standby extra cash bila sampai dekat station. Sebab first kena bayar station punya tax, lepas tu kena bayar luggage. So luggage dia, satu luggage 2 euro tadi. So kita orang ada 2 luggage, kena bayar 4 euro. Dan please naik bas tolonglah beratur. Belakang kita orang ada orang Jepun, tapi naik bas potong queue macam tu je. Geram betul aku. So bas akan gerak pukul 10.40. Roughly ada dah lambat. Dah lambat 5 minit dah. So jom ke Tirana. Kalau naik bas dekat Balkan, make sure ada buffer time extra 1.5 jam. Sebab kita sepatutnya 6 jam, tapi sekarang 7 jam lebih baru sampai. Dah macam naik bas dari KL pergi ke Kelantan. Aku sampai sikit belakang duduk dalam bas. Kita orang macam dah lama tau tak drive jauh-jauh macam ni. Sangat-sangat lama. Last kali drive jauh aku rasa tahun 2019. Ni dah 2026. Dah berapa tahun? 7 tahun tak drive. Kat Malaysia pun tak. Kat Malaysia pun tak dah jauh-jauh dah. So kita baru sampai dekat tempat ni, Tirana punya East Bus Station. Bus station ni adalah bus station yang paling banyak dimaki dekat Google Review. Satu, sebab jarak dia dengan Tirana punya
city center sangat jauh. Kalau naik bas, roughly dalam 45 minit baru sampai. Kalau naik taksi, dalam 20 minit macam tu, tapi taksi akan charge €12. So sebelum ni tempat bas dia kat tempat lain, tapi ni stesen bas yang baru. Kalau baca kat Google review tu memang sangat-sangat membantu lah sebenarnya. So bila sampai tu aku boleh expect dah macam mana. Stesen bas ni sangat besar. Kita orang book rumah dekat dengan sini juga sebab nanti bas kita ke next country pagi kan. Bas tu sepatutnya 450 meter je, tapi sebab dia terlalu besar untuk bas daripada Montenegro, dia akan stop dekat Eastgate. Eastgate ni kalau pusing balik jadi 1.2 kilo, tapi rumah tu sebenarnya 450 meter je. So kita nak try cross building ni supaya kita terus sampai kat belah sana. Bas yang kita ambil ni macam aku cakap tadi, dia banyak stop. Stop yang pertama kita naik bas pukul 10.40, tapi dia gerak pukul 10.45 kan. Dalam pukul 11.30 dia berhenti dekat Budva. Budva tu macam another city dekat Montenegro. Cuma jalan daripada Kotor nak ke Budva tu, subhanallah dahsyatnya. Aku rasa terlalu dahsyat, macam jalan off-road yang macam tak ada masa depan. So aku rasa jarak tak jauh pun sebenarnya, mungkin dalam 12 kilo aku rasa. Tapi sebab jalan dia tak cantik, so dalam sejam baru sampai kat Budva tu. Dia turunkan orang dan dia ambil orang juga untuk naik bas. Daripada Budva dia akan ke Port Gorica. Budva ke Port Gorica ni jalan dia sangatlah cantik. Aku susah aku nak share betapa cantiknya dia tu. Cuma bila aku tengok dia punya scenery tu, dia reminds aku masa trip kita orang tahun 2018 daripada Milan nak ke Pisa, naik bas 5 jam. Masa tu first time ke Europe tau. So aku masa tu memang bawa buku sebab 5 jam tu terlalu lama. Tapi bas daripada Milan ke Pisa tu sangat cantik. Aku tak sempat baca buku pun, aku tengok view je. Sama juga macam daripada Budva pergi ke Port Gorica tu, terlalu cantik, sangat-sangat cantik. Kita orang naik, dia bawa tu memang dekat lereng bukit yang sangat tinggi, yang kalau kita tengok bawah tu memang gaung betul-betul kat sebelah. Aku dah macam habis ayat kursi dah aku baca. Lepas tu adalah jalan macam berbukit sikit. Kadang-kadang belah sini yang bukit, belah sini yang bukit kan. Tapi kalau bas ni yang gaung tu, memang dia punya macam apa panggil besi divider tu kan, macam tinggi pada lutut je. So bas tu memang terlalu fragile aku rasa dia lalu kat lorong tu. Tapi cantik lah, memang sangat-sangat cantik. Okay, so daripada Budva tu perjalanan sejam juga sampai ke Port Gorica. Masa kat Port Gorica pun dia berhenti juga dalam 10 minit macam tu sebab diisi minyak. Lepas tu turunkan orang, naikkan orang macam dekat stesen bas macam tu lah kan. So and then dekat situ juga Vanilla dah start lapar sebab dah pukul 12.40, dah 2 jam naik bas. So tadi kita ada bawa masak, aku ada masak, habiskan pasta yang pagi tadi, tapau. Lepas tu yang semalam punya yang kita tapau dekat kedai kebab halal dekat Kotor tu, tak sempat makan pun kebab tu, gyros tu. So kita tapau juga. So Vanilla makan spaghetti. And then kan kita ada singgah supermarket tu, beli barang-barang coklat ke apa semua makan dalam bas. And then pukul 1.45 baru kita sampai dekat border control untuk chop keluar daripada Montenegro. Bila sampai kat situ, dia ada satu bendera Albania tau, tapi sebenarnya dia masih lagi dalam Montenegro. So sama macam hari tu jugalah. Rupanya daripada Mostar nak masuk ke Kotor tu, kita kan lalu kat tempat yang ada nampak bendera Croatia kan. Kita ingat dah masuk Croatia kan, rupanya bukan. Rupanya masih lagi kat dalam Bosnia. So Albania adalah country yang ke-50. Dia berhenti kat situ. Kalau daripada Bosnia ke Montenegro, driver akan kutip kita punya pasport, dia pergi chop kan. Tapi dekat nak chop keluar Montenegro tu, kita yang kena turun bas. So kalau ada apa-apa belonging atas bas, backpack ke apa, bawa turun sekali. Bawa turun, pegang pasport dan chop. Sekejap je, tak lama pun. And then kita akan naik bas. Bas jalan ke depan sikit, sampai depan sikit tu kita kena turun lagi sekali untuk chop masuk ke Albania pula. Chop masuk ke Albania ni, yang ni lama sikit sebab orang depan Haikal, aku tak tahu dia orang mana. Aku dengar dia cakap macam dia orang Spain, tapi nanti dia balik tak turun Spain, turun kat Peru macam tu. So officer tu macam macam ada conflict of information. Dia lama sangat kat depan Haikal tu. Aku rasa dah dekat 15
minit ke 20 minit sampai officer tu minta dulu pasport Haikal dengan email untuk chop. Lepas tu minta pasport aku dengan Vanilla. Kita orang dah settle. Dia duduk seorang-seorang kat situ tak settle lagi. So tunggu dia lah. Bila bas turunkan kita kat situ, bas akan pick up kat depan sikit untuk kita naik bas balik. So standby pasport, set tempat yang mudah dicapai dan make sure turun bawa bas. Turun bawa bas pula. Turun bawa bas. Jangan bawa bas. Biar driver je yang bawa bas. Kita turun nak cek pasport tu ambil masa setengah jam juga. Pukul 2 suku macam tu baru settle cek pasport. Padahal masa kita cek keluar tu sekejap, tak sampai 5 minit pun. So 2 suku tu barulah dia gerak daripada tempat border control Albania tu ke Tirana. Tapi sebelum sampai kat Tirana, dia akan stop kat satu tempat nama Skuder. Aku tak tahu dia sebut Skuder ke Skoder ke. Tapi kat sini dia bukan stop dekat bus station. Dia stop macam dekat depan hotel. Hotel Rozafa kot nama dia macam tu. Skuder ni pun tempat yang cantik sebenarnya untuk kat Albania. Ramai sangat orang stop. Tapi aku tak stop lah sebab kita macam macam ni. Perjalanan dia kan jauh-jauh kan. So aku terus stop kat city center je. Terus datang Tirana. Daripada tempat border control tu sepatutnya ke Tirana dalam 2 jam 40 minit. Tapi kita sampai pukul 5 masuk city tadi. Orang dah balik kerja. Jalan sangat-sangat jam. So kita lambat 1 jam. Kita sampailah dekat sini pukul 5.40. Kita keluar awal pagi. Sampai sini dah maghrib dah, nak masuk isyak dah. So, lepas pada border control tu ada satu signboard tau. Dia tulis kat situ Malaysia. Malaysia. So, aku ingat macam tiba-tiba ada signboard Malaysia pula kat sini sebab orang luar kan panggil kita Malaysia macam tu kan. So, tapi rupanya Malaysia tu maksud dia Highland sebab kawasan kawasan Highland bila masuk Albania ni adalah kawasan yang sangat susah nak ditawan. Even masa zaman Gendaran Osman ni aku susah nak tawan kat situ. Dan orang-orang dekat area tu, area Highland tu, dia adalah orang-orang yang kuat memberontak dan sangat tegas ke apa macam tu. Dan di kalangan rakyat Albania sendiri pun orang-orang daripada Highland tu adalah orang-orang yang macam strong, susah kita nak lawan. Dia sangat pegang adat. So mungkin sebab tu lah kot tempat tu susah sikit nak ditakluk masa zaman dulu-dulu. Lepas ni kita nak pergi cross belah sana. Kita nak check in dekat kita punya apartment. Sebelah dengan East punya, dipanggil kat sini East Terminal of Bus Station Tirana. Macam tu. Sebelah dia nak ada mall yang sangat besar. Mall tu tutup pukul 9. Aku ingat kalau kita sampai awal tadi, kita check in, lepas tu kita keluar balik makan dekat situ. Sebab ada 2 ke 3 restoran halal. Tapi tengoklah macam mana sekarang ni. Kita nak cross ke belah sana dulu. Kita check in di apartment dulu. Lepas tu baru kita decide kita nak keluar ke tak. Kalau penat semua orang tak larat, kita makan je apa-apa balance food yang kita ada, kita masak. Tapi kalau semua orang larat, kita keluar balik. So tengoklah macam mana sampai ke apartment nanti. Okay, so kat sini kalau ada tempat stesen bas ni nak pergi ke city center, boleh naik bas nombor 2 ataupun nombor 8. Bas nombor 2 dia yang colour kuning tu, bas dia kat situ dalam 20 minit untuk ke 20 ke, ikut trafik dia macam yang paling lama 45 minit. Tapi sekarang ni kita orang decide untuk pergi mall dulu. Kat sebelah ni dia ada satu mall yang sangat besar yang aku cakap tutup pukul 9 tu. Kita nak beli barang ke apa-apa untuk mengundap-undap dan makan. Lepas tu baru kita jalan ke rumah. Jom. So kita dah sampai dah dekat mall dia. Masuk pintu entrance straight, terus nampak supermarket. So jom lah kita masuk. Cuma tak tahu lagi boleh masuk ke tak. Terlalu besar ya dia punya hypermarket dia. Patutlah dia panggil hypermarket. Sangat-sangat besar. Lagi besar daripada Aeon, lagi besar daripada Lotus, lagi besar daripada apa lagi, lagi besar daripada Maidin. Okay, so kita dah habis beli barang kat dalam supermarket dia. Ya Allah, seronoknya sebab RM100 boleh dapat macam-macam. Kalau dekat foto kat Montenegro tu €22 tu macam benda geli-geli je. Susu, telur, sardin, beras dengan air mineral.
So ni barang yang kita ambil, ada sayur, ada udang, ada portobello. Portobello dia murah sangat-sangat. 6 biji yang besar ni RM17. So saya tak dah kita nak pergi bayar lah pula. Jom. Kat sini aku boleh beli udang, aku boleh beli portobello, aku boleh beli baby spinach. Nak ambil bawang ni tapi mahal. Sekilo nak dekat RM12. So kita pilih bawang ni lah pula sebab yang ni dalam RM6 je macam tu. Beli buah 2-3 jenis, lepas tu beli air 2 liter, beli telur macam-macam, sangat-sangat macam-macam. Kita balik kita tengok kita beli apa. So yang ni beras aku ambil 1 kilo 100 lek dalam RM5. So kat sini tak ada plastik, dia bagi macam apa, paper bag macam ni. Aku nak beli bawang 2 ketul je, masalah dia paper bag besar betul. Macam mana ni? So dah habis, mall dia agak besar. Mall dia tak besar, hypermarket dia yang besar dan sangat menarik. Harga barang affordable. So now kita nak jalan balik ke kita punya apartment dalam 600 ke 700 meter. So jom. Akhirnya check in juga rumah kita. Ya Allah, berpusing-pusing kat dalam mall tu tadi. Sebabnya macam ni, station bus dia dekat level macam bawah pada basement, bawah pada ground floor, tapi tak ada akses untuk keluar. Faham tak? Dia macam kalau tempat kita kan, okey, ada mall kita ada banyak pintu yang boleh keluar kot sini, kot sini, kot sini, kot sini. Kat mall dia tak. Mall dia ada satu pintu, tu lah pintu masuk, tu lah pintu keluar. Parking dia pun sama, tu lah parking masuk, tu lah parking keluar. So nak cari jalan ke apartment ni sangatlah berpusing-pusing, padahal dia dalam 400-500 meter macam tu je. So kita dah check in kita punya rumah. So jom kita tengok rumah kita ada apa. Tengok, macam tak ada gambar lain nak letak. Aku dah lah takut dengan senapang letak gambar macam ni. So ni dia punya living room dia. Sofa dia bukan kotor, sofa dia bersih je sebenarnya, cuma lampu dia macam tu. So dia bagi efek yang benda ni macam apa panggil, macam ada line. Sofa dia okey je. So situ ada heater, sini dia punya TV. Lepas tu dia sebenarnya kondo yang ni. Lepas tu ni aku tak tahu lah, dia baru basuh agaknya. Lepas tu yang ni bilik, ni second bedroom aku rasa. Sekejap kita buka lampu. Ni second bedroom dia. Mungkin boleh pakai cadar yang lebih baik kot, cadar yang lebih cantik kot colour dia. Very simple, macam malas pun ya juga, tapi boleh lah. Ini satu malam RM290. Lepas tu masuk je pintu tu, sini ada dia punya kitchen untuk kita masak. Ada peti ais kat sini, ada dapur. Aku tak check lagi periuk ada kata, hopefully complete lah. So senang kita nak masak. Lepas tu kat sini ada mesin basuh, washer dryer. Ni almari, tercabut dah dia punya tu. Ni toilet Haikal tengah guna. Dan dekat sini master bedroom. Master bedroom dia perform cantik dah sikit. Okay, so ni master bedroom dia. Bilik tadi je lah yang bilik Imi nak kena tidur tu, yang macam tak senonoh sikit. Katil dia besar, katil dia katil king. Ini kemas, mungkin dia boleh kemaskan juga bilik satu lagi kot. Janganlah malas sangat. Lepas wardrobe dia besar gila, hujung sini sampai hujung sini ada iron juga. So tu je. Kita tengok almari dia ada apa. Kita boleh basuh baju. Ada bagi lengkap lah juga. Ada benda-benda untuk basuh. Di almari ni macam lama sikit, aku macam takut nak buka. Takut buka kan tiba-tiba ada lipas pula. So Vanilla, you okay? Good. Imeh, you okay? Your room okay? Sofa bed ke? Tak payah sofa bed lah, tidur situ pun boleh. So Imeh tak nak tidur dalam bilik, nak tidur kat luar menghadap orang tu. Tutup orang kain lah, scary lah. So ni baru keluar toilet. Orang lain yang nak guna toilet, dia yang masuk dulu. So ni toilet dia ada mop, dia suruh kita mop. Kat sini kan dia punya heater dia yang besar macam tu, tapi mungkin untuk centralize punya kot. So ni ada toilet bowl, dia ada bidet macam Itali tu untuk basuh bontot. Sini dia punya tempat shower. Okey je rumah dia, cuma dia punya dekor interior dia je macam tak berapa nak kemas sikit. Kalau dia buat cantik macam rumah Australia tu, cantik je kan sebenarnya kan, sebab besar kot rumah dia sebenarnya. So tu je untuk perjalanan yang sangat jauh hari ni. Sekarang pukul 7.30 kita nak rehat. Lepas tu aku nak masak, kita nak dinner. Dia tak ada dine-in punya meja Monster Egg macam ni je. You are pretty right? Pretty annoying. So kita nak tengok barang apa yang kita beli tadi. So yang ni portobello. Portobello ni kalau kat Malaysia 2 biji yang besar RM12. So yang ni ada 6, 350. Dia macam ni, currency dia kira macam ni. 100 lek sama dengan RM5. So kalau 300, RM15 setengah, jadi RM2.50.
So ni ada 6 biji yang besar dalam ni, RM17.5. Lepas tu kita beli baby spinach. Baby spinach dia 100 lek juga, RM5. Kita beli sardin. Sardin ni macam 125 roughly dalam RM5, RM6 macam tu lah. Beli 2. Aku rasa this is the same sardin yang aku suka. Bocor lah. The same sardin yang aku suka masa dekat Greece. Lepas tu habis bosong. Oh ni bawang. Kalau 100 RM5 maksudnya dalam RM1 lah kot roughly. Yang ni pun bawang juga. Ni bawang putih 80 RM4. Oh ni oren kot 70. Maksudnya tak sampai RM5. Sekejap aku buka tengok betul ke oren. Ya betul. Oren 3 biji 80, tak sampai RM5 pun. Ni susu. Susu ni murah tadi. Dia berapa 135 macam tu dalam RM6 1 liter. Sebab susu dia yang lain semua nak dekat RM10. Beras yang ni tadilah sekilo RM5. So kita beli telur. Telur dia 179 tadi. RM8, RM9. Telur 10 biji. Omega 3 ya. Omega 3 nampak tu. Aku beli udang. Udang dia 600. 6/5. Woi RM30 udang dia. So udang dia dah mahal. Aku main ambil je tadi. Sebab tadi bayar 100 kan. Udang je 30. So kalau tak benda lain mungkin dalam 70 je lah kita bayar tadi. Itulah akan selalu pun. Lepas tu last sekali kita ada grape. Haka beli anggur ni. Sebab anggur ni nampak macam anggur dekat Itali. Masa kita duduk dekat Sorrento tu yang rasa macam buah rambai tu. So Haka beli. Yang ni tengah kilo 150 something. Tak sampai RM10 pun. So tu je. Kita nak masak. Kita masak udang. Kita masak ni dengan sardin lah kot. Dinner baru siap masak. Aku jumpa betul ni sardin yang dekat Greece tu yang sedap tu. Tak tahulah hari ni masak jadi ke tak. Sebab biasa guna kicap tapi tak ada kicap. So kita ada sardin goreng. Ikan goreng gutin. Kita ada telur dadah 4. Lepas tu kita ada portobello goreng. Dan kita ada baby spinach. Untuk air pula, malam ni kita minum air vitamin C. Seorang satu, vanilla half. Dia effervescent punya vitamin C. Dah lama dah aku berapa tahun Kita kahwin berapa tahun? 11 tahun. 4 tahun. So dah dekat 15 tahun dah aku consume vitamin C yang sama. So kita orang minum yang ni. Kenapa minum yang ni? Satu, yang ni flavor passion fruit sebab dia sedap. Lepas tu dia effervescent, dia campur zinc. So absorption dia cepat dan dia tak mudah excrete ke urine. Macam tu lah. So ini 1000mg. Kalau rasa tak sihat makan 1000. Kalau sihat makan 500 je. Kalau tak perlu tak payah. Sebab kita boleh dapat vitamin C daripada makanan. So jom makan. Imeh, jom. So see you next episode. Bye. Okay, so kita ada wonderful day dekat Tirana hari ni. Sebab semalam bas kita delay, kita sampai lambat. So plan hari ni tengah jalan-jalan terjumpa dia jual chimney cake. Kat sini dia panggil roll cake. Harga dia 100 lek, €1 RM5 lah macam tu.